Ada polis pula tahan lah. Assalamualaikum gang, kita bertemu lagi dalam video pada kali ini. Hari ini aku sedang menunggang Royal Enfield Guerrilla 450, sebuah motosikal yang baru saja dilancarkan di Malaysia dalam bulan puasa ni lah. Seperti biasalah, bila kita dapat motor ni kan, kita akan cubalah menyelusuri jalan-jalan di KL ni lah kan. Macam aku ni, aku gunakan untuk test sama ada motor ni sesuai ke tak untuk kita gunakan sehari-harian. Especially bila cakap bersehari-harian ni, nak gedah jam je lah kan. Sebelum kita mulakan, aku ucapkan terima kasih kepada viewer yang pernah singgah, dan juga subscriber yang sentiasa menyokong aku selama ni, dan juga pada yang baru terjumpa dengan channel Faiz Aziz ni. Aku mohon jasa baik korang untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Sebab dalam ni kita banyak buat test-test motor-motor baru. Kita ada buat walk around ataupun pelancaran motor baru, dan juga kadang-kadang tu adalah sekali-sekala berjalan, tapi kita jalan tak jauh-jauh sangat lah. Okey, sebelum kita mulakan juga, aku nak ajak saudara-saudara Muslim dan Muslimat untuk sama-sama kita berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Okey, inilah Royal Enfield Guerrilla 450. Aku nak cubalah, nak ajak korang sama-sama. Korang pun mungkin boleh bayangkan lah, kalau kata korang memiliki motosikal ni, macam mana pengendalian dia waktu jam macam ni. Tapi sebelum tu, aku nak highlight dulu beberapa fakta penting lah berkenaan dengan, bukan fakta lah, spek dia lah. Motosikal Royal Enfield Guerrilla 450 ni didatangkan dengan enjin berkapasiti 452cc. Dia lebih tau, bukannya kurang. Dia tak kenceng punya. Dia 452cc yang mampu menghasilkan sehingga 40 horsepower pada RPM 8000 dan juga 40 Nm of torque pada RPM 5500. Motosikal ni dia menggunakan enjin generasi baru, sebuah Sportster naked klasik, tetapi banyak benda baru lah dekat sini kan. Even macam suspension pun dia dah asimilasikan dengan daripada Jepun, iaitu daripada brand Showa. Daripada segi panel meter ni pun dia dah menggunakan panel TFT meter, yang mana kita boleh hubungkan kepada phone kita lah. Panel ni dia dipanggil triple dash. Untuk Royal Enfield dia ada panggil nama dia triple, sebab yang kalau yang sebelum ni dia ada triple deck kecil je macam tu tau. So yang ni dia dah besarkan, dia panggil triple dash. Banyak info-info yang kita boleh dapat lah daripada meter ni. Motor ni dia punya berat dia adalah lebih kurang dalam 185 kg. Body dia agak rendah, typical untuk Royal Enfield. Seat height dia pun rendah, 780mm. Amat sesuai lah untuk orang yang berketinggian bawah daripada 165 ataupun 170 meter sentimeter. Meter tinggi sangat bang, 6 meter bang. Macam aku pun tak terasa sangat, cuma ikut preference masing-masing. Sebab ada orang yang dia sukakan motor tu tinggi. Pada pandangan peribadi aku, motosikal ni amat lah sesuai digunakan sehari-harian. Jap, kita nampak motor baru kat sebelah. Ada motor skuter baru kat depan tu, model Sporter S. Okey, kita buat side. Daripada segi pengendalian, aku tak ada masalah mengendalikan motosikal ni di dalam trafik. And in fact, aku pernah tersangkut teruk. Aku boleh tengok dekat klip ni, memang teruk, jam kat situ, sampai aku terpaksa mengubah haluan lane aku secara macam ni lah. Sampai melalui di depan-depan kereta. Jarang aku nak buat macam tu, tapi memang sangkut teruk mat. Kita kan gunakan motor ni untuk beat the traffic kan. So itulah antara function-function dia. Tapi kalau kata motor tu terlalu berat, walaupun dia power dan terlalu tinggi, memang agak payah untuk kita macam mengemudikan dia sewaktu keadaan trafik yang macam ni lah. So bagi aku, that's why motor ni walaupun dia enjin dia 450cc, tetapi amat-amatlah sesuai untuk digunakan
sehari-harian. Nak redah jam, serius, aku memang tak ada masalah. Motor ni memang agile. Daripada segi power delivery dia, dia torque dia sampai awal 40 Nm of torque tau. Pada RPM 5500 adalah agak cepat lah untuk sampai. Dan aku difahamkan dalam RPM berapa ribu. Jap, kita belanja dulu. Dan aku difahamkan pada RPM di bawah pada 5000 lah, dalam 3500 macam tu, dia sebenarnya 80% daripada torque dia tu dah disampaikan. Dan motor ni korang tengok macam mana aku mengovertake, memang tak ada masalah. Wow, itu bahaya. Serius, Mbak. Ni bukan sembang kencing man. Tapi memang inilah realiti motosikal ni. Dia bukan macam Royal Enfield yang dulu-dulu lah. Royal Enfield dulu betul, dia adalah motosikal santai. Tapi ini adalah motosikal santai yang tak relax man. Nampak? Nampak? Dia memang sebuah motosikal santai yang tak relax. Daripada kalau kata korang macam korang ada keyakinan nak main Kona pun okey. Dan untuk remindkan korang, aku menggunakan tayar standard, tayar yang dibekalkan oleh CAT, CAET. Aku tak tahu nak sebut macam mana. Dan memang dia main corner tu memang baik lah. Walaupun dia nampak seperti semi slip. Tak bagi signal bang. Ya, aku terdiam sekejap. Tengah fokus. Cuma apa yang penting, korang kena fokus, kena alert dengan persekitaran korang lah. Tu je. So korang tahu lah, ni memang bukannya typical DNA untuk Royal Enfield lah. Aku ada pernah try beberapa model Royal Enfield sebelum ni, dan memang dia tak kena langsung dengan jiwa aku. Tapi yang ini memang lain. Dia sebenarnya, dia punya evolution ni bermula daripada Himalayan 450 yang baru tu. Bukan Himalayan 411 tau, Himalayan 450 yang dilancarkan sekitar dalam hujung tahun lepas macam tu lah. Yang itu dia dah menggunakan enjin yang sama. Walau bagaimanapun, sebab Himalayan ni dia adventure touring, dia adventure style, motor dia lebih besar, lebih bagak. So dia daripada segi tuning dia tu, dia agak relax tau. Manakala yang ni sebab dia body dia dah lah ringan, enjin sama 450 452cc. Tune dia tu aku rasa pun lebih kurang. Tapi disebabkan ni body dia 185 kg je mat, curb, bukannya dry. So bila dah masuk minyak apa semua, that's why dia memang agile gila dengan design dia yang macam ni. Tangki yang kecil, rasa memangnya dia punya performance tu memang terbaik di bandar-bandar sebenarnya. Daripada segi angin, biasalah kan, motor ni roadster kot, naked.
So memang angin dia akan terasa lah. Okey, ada kereta, relax situ. Okey, ada lori pula di hadapan. Walau bagaimanapun on the door. Hey, kereta mahal, tak ada signal. Alai. Nyaris mat, nyaris di situ. Dia main tukar lane macam tu je. Okay, on the downside of it, downside sebenarnya aku tak sure sama ada korang boleh take benda ni sebagai positif ataupun negatif lah. Tangki minyak dia datangkan dengan tangki minyak bersaiz 11 liter. Okay, on positive side, tangki lebih kecil. Tangki dia memang comel lah. Tangki dia memang comel. Nampak tak lebar, tapi dekat bawah dia ni agak nipis tau. So dia memang fit, memang compact sangat. Dia punya setting dalam ni, dia punya susunan, everything, engine, tayar, barang-barang semua dalam ni memang nampak sangat compact dengan tangki yang tak besar mana. Kapasiti dia 11 liter sahaja. Jadi dengan 11 liter ni, untuk aku punya perjalanan dalam sebenarnya dah 100 lebih kilometer, dia dah makan separuh tank man. Walaupun tapi dalam on paper, kalau sebab to be fair juga, sebab kita tengah test motor kan, so tak adalah istilah nak membawa nak ride motor ni secara relax, secara santai. So aku memang kena test lah kan. On paper, motosikal ni dia punya fuel consumption dia adalah 29 km per liter. So kalau katakan 11 liter termasuk dengan minyak spare kan, reserve, so korang darab lah lebih kurang dalam 300 km lebih lah. Ya ke 300 km? Lebih kurang 311 km in total. So itu on paper. Walau bagaimanapun, untuk aku punya pemanduan ni, aku nampak terpapar dekat tape kat sini. Ini aku dah clock. Aku clock lambat lah, tapi aku punya riding aku ni lebih kurang 25.9 ataupun 26 lah. 26 kita ambil. So lebih kurang dalam 286 km lah untuk tangki penuh. Untuk aku, cara pemanduan aku lah, cara riding aku, ya asyik rembat je kan. Kita nak test kan, sebab daripada top speed, ada malam tu ada orang test masa pelancaran tu, ada yang dapat 155. Macam aku dapat lah dalam 15 something, 156 macam tu kot.
Tapi ada juga aku tanyalah kawan-kawan yang jual motor ni, dia orang dapat 175 Mat. Aku tak tahu macam mana, tapi orang yang aku tanya dapat 175 tu memang dikenali lah. Cara dia punya riding dia memang agresif gila. Dan dia memang dia merupakan seorang yang sangat berpengalaman lah untuk mengendalikan motosikal berkuasa besar ni. Memang dia cakap aku, kau rembat je bang, kau rembat je. Kita rembat je, kita dengar lah cakap dia. Tapi kat sini highway dash ni aku tak berani lah. Untuk highway ni aku tak berani lah. Sebab highway ni dia ada satu kawasan ni untuk connection ni, ada yang ada double lane tu. Double lane tu scary man. Sebab dia tayar korang 2 kali melompat. Kalau jalan-jalan macam ni, kadang-kadang kita tak perlu pun nak duduk kat lane tengah tu, split lane. So kita duduk je lah dekat laluan kecemasan ni. Walau bagaimanapun, bila kita duduk dekat laluan kecemasan ni, kena extra alert. Kenapa tahu? Sebab ada kenderaan-kenderaan yang kadang-kadang rosak. So dia akan duduk dekat emergency lane. So jangan kita terlalu yakin lah kat depan tu tak ada kenderaan. Weh, ni motor apa ni? Asal power tau. Oh, Suzuki 650. Okey. SVR kot, tak silap aku. Baik. Patut dia pergi mencanak je. Untuk motor ni, macam Royal Enfield ni, dia juga consider macam barang-barang macam side mirror ni. Kalau korang tak minat, actually Royal Enfield ni dia ada consider untuk macam aku tak tahu nak cakap dia punya part dia panggil apa, tapi Royal Enfield punya barang-barang lah, original parts. Macam side mirror, kalau korang nak tukar N-bar pun boleh. Adalah beberapa macam kat sini radiator guard dan apalah, adalah kat depan tu ada protection untuk korang punya headlight, memang ada. So korang boleh consider jugalah untuk tukarkan. Dan aku difahamkan dia punya parts-parts ni tak mahal lah seperti brand-brand premium yang lain. Selain daripada tu, motosikal ni dia dengan design Roadster ni, best dia ni macam hybrid tau. So korang boleh bawa dia naked, toggle macam ni saja, yang standard pekak macam ni saja. Ataupun kalau kata korang nak pasang dia punya side bag kan, korang nak travel jauh pun boleh. Dia takkan nampak benda tu pelik, sebab benda tu dah sinonim dengan design Royal Enfield, yang mana korang boleh letak bag kat sisi tu kan. Sebab kita faham lah, macam especially the Bullet 500 dulu memang ikut sejarah dia. Dia memang digunakan oleh tentera India di kawasan pegunungan untuk mengawal sempadan di kawasan pegunungan Himalaya kan. So benda tu adalah normal untuk pasang side bag dekat sebelah tepi ni lah. So jangan risau lah kalau kata korang nak pasang benda tu. Itu yang dia punya best ni berkenaan dengan Royal Enfield ni. Dia punya design ni macam hybrid. Tapi kalau bagaimanapun, bukan aku nak cakap lah, ini antara design yang ngam lah untuk Royal Enfield bagi aku. Memang in a way dia memang menang besar. This is the best design so far oleh Royal Enfield, dan this is the best bike so far by Royal Enfield juga. So okay, itu sajalah geng, aku punya perkongsian, aku punya sharing dengan korang untuk motosikal Royal Enfield Guerrilla 450 ni. Aku harap perkongsian aku ni memberi manfaat, ataupun korang get something daripada perkongsian aku ni. Yang mana yang tengah atas pagar, tengah nak fikir-fikir kan, Guerrilla ni one of the best Royal Enfield yang korang boleh beli lah. Serius. So itu saja geng, kita jumpa dalam video akan datang. Jangan lupa like, share, subscribe. Assalamualaikum.